Jom lihat bagaimana kita hendak hasilkan kuis menggunakan AI di dalam Quizizz. Okey, apabila cikgu menghasilkan kuis untuk anak murid, cikgu boleh menggunakan bantuan AI dengan tekan butang add similar questions untuk mengenerate soalan-soalan daripada AI. Mari lihat 3 contoh soalan yang telah digenerate oleh AI. Kemudian cikgu tekan butang add untuk dimasukkan ke dalam kuis cikgu. Mari lihat 3 contoh soalan. Cikgu juga boleh jana berapa banyak soalan yang diperlukan mengikut kepada tahap penguasaan murid. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana cikgu boleh jana soalan penyelesaian masalah dunia sebenar menggunakan AI bagi aktiviti kemahiran berfikir aras tinggi mengikut keperluan murid. Cikgu pilih soalan, tekan butang AI, kemudian tekan convert to real world scenario. Kemudian cikgu tengok bagaimana soalan tersebut menjadi soalan penyelesaian masalah. Cikgu juga boleh tukar change to a similar question menggunakan bantuan AI. AI juga boleh membantu guru untuk translate kuis kepada kesesuaian bahasa yang kita gunakan dengan murid-murid cikgu. Jika guru menggunakan bahasa Melayu di dalam kelas, jadi cikgu boleh tukar kuis ini dengan memilih kepada bahasa Melayu. Okey, kemudian tekan enhance quiz dan siap, kuis kita dengan sekelip mata telah ditukarkan ke dalam bahasa Melayu dengan mudah. Nak buat soalan dengan mudah, guna je AI dalam Quizizz. Cepat, mudah dan efisien. Selamat berjumpa semua. Bye.